produk nasi lemak tuan? Tak laku. Tuan rasa tak laku? Hmm. Bukankah tuan dah terkenal sebab seluruh Malaysia cerita tentang nasi lemak tuan? Ya. Mesti ramai yang akan try. Setuju? Sebab haters telah memberi promosi percuma. Marketing free. Sebab jika tak ada orang marketkan benda ni, tak ada siapa teringin. Tak ada siapa kenal. Malah benda ni juga sampai masuk di dalam buku-buku teks. Siap suruh budak lukis jarum suntik, lukis bentuk dadah, lukis benda tu. You lukiskan di dalam pemikiran anak-anak. Kemudian sampai masa budak-budak terjebak, mereka menyalahkan mak bapak dan budak-budak tu. Kononnya mak bapak tak tahu ajak. Mak bapak mereka tak pernah memperkenalkan dadah. Seperti mana sekolah perkenalkan. Hanya alasan awas di depan, selebihnya semua ajar cara guna. Setuju tuan? Kenapa mereka ini tidak bertanggungjawab? Sebenarnya mereka lah yang paling perlu bertanggungjawab apa yang mereka dah buat. Okey, itu satu bab. Dan yang seterusnya, kenapa pendedahan ni hanya berlaku di sekolah Melayu sahaja? Bila saya tanya cikgu-cikgu, dia kata nak bagi budak-budak tahu benda ni bahaya sekian-sekian. Yes, persoalan dia. Sebab ini arahan. Kenapa hanya sekolah Melayu sahaja ada pendedahan ni? Dan jangan salahkan kenapa Melayu ramai sadada. Sebab pendedahan ni tak berlaku dekat sekolah yang bukan Melayu. Kenapa tak ada siapa cek benda ni? Satu, bijak pandai di mana? Benda ni sentiasa didendangkan kepada budak-budak daripada darjah 1 sampai darjah 6 sampai sekolah menengah. Kenapa dia orang tak fikir tentang minda di bawah para sedar ni berlaku? Promosi ni berlaku. Kenapa benda ni tak dibincangkan? Ya, macam tadi Aiman kata, guru-guru dapat arahan daripada kerajaan. It's okay. Jika itu arahan, kenapa hanya sekolah Melayu? Kenapa tak selaras? Selaras semua. Sekarang ni, masalah dadah ni, betul-betul masalah mak bapak tak tahu ajak anak ataupun budak-budak ni memang jahat nak cari dadah. Ataupun kita yang punca melariskan dadah, memperkenalkan dadah kepada masyarakat. Kenapa tak nak bertanggungjawab bab ni? Yang dia orang sibuk buat filem menakut-nakutkan orang tentang penagih dadah. Siapa yang batu api? Lepas tu cerita anak ni macam ni, anak ni macam ni. Sebab kita kena cari punca dia. Baik. Yang seterusnya. Mereka kata budak-budak ni awal-awal pun dah cari dadah. Umur 14, 13, 15 cari dadah. Saya pernah seorang bapak ni. Beramai lah tapi saya beritahu seorang ni. Bapak ni umur 60 lebih. Anak dia 20 lebih dan terlibat dadah pada usia 15 tahun. Masa dia cerita kat saya tentang anak dia, dia sangat benci dengan anak bongsu dia ni. Sebab anak-anak lain semuanya berjaya-berjaya jadi tokek-tokek, tapi seorang anak dia bongsu ni jadi penagih dadah. Okey tuan, kita sebagai saya bukanlah perawat lah, tapi saya lebih kepada share. Kita tak sepatutnya jadi batu api untuk buat kemarahan tu meluak-luak dan menakutkan mereka. Tapi pendekatan saya macam ni. Saya tanya, Haji ni umur 60 tahun. Dalam cerita dia tu, anak ni sangat-sangat jahat. Dan dia berkita terlibat dadah ni daripada umur 15. Jahat lah. Ya. Memalukan dia anak ni. Kemudian saya tanya dia, Haji umur berapa? Umur saya, dia orang Terengganu. Daripada Terengganu. Umur saya 60. Okey, umur 60. Jadi, pengalaman banyak dah hidup ni Haji. Adalah, lebih kurang sikit-sikit. Andai kata saya minta Haji pergi beli dadah, Haji tahu nak beli kat mana? Tak tahu Pak Ya, dia kata. Saya tak tahu nak cari dadah kat mana. Baik. Anak Haji umur 60 tak tahu nak beli dadah kat mana. Okey. Haji rasa budak yang umur 15-16 tahun reti tak cari dadah? Dia tahulah kawan-kawan dia, sains-sains dia ajak tunjuk ni. Dia cerita macam tu lah. Haji, saya ulang sekali lagi. Haji umur 60 tak tahu dekat mana nak beli dadah. Logik tak budak yang umur 15-16 reti cari dadah? Yalah, dia boleh cari kawan dia pergi. No. You kena faham soalan.
You umur 60 yang banyak pengalaman perjalanan hidup. Haji sendiri tak tahu cari dadah. Agak-agak anak yang kecil ni, umur 15-16 ni, reti cari dadah. Dia baru dah ada perasan apa maksud saya. Tak tahu kalau macam tu. Maknanya dadah tu cari anak haji ke ataupun anak haji yang cari dadah? Of course lah ada orang yang bawa kat dia dan perkenalkan dekat dia. Dan membuatkan Nabi. Ada tak tuan? Saja-saja orang nak cari dadah duduk tak duduk, tiba-tiba jom try heroin. Jom try syabu. Haji tahu tak anak haji ni, budak yang tak tahu apa-apa, telah terpedaya sebab dia budak. Dia tak tahu apa pun. Orang bagi dia makan. Ibarat macam kena minyak cenul. Sekali calik, dia tak boleh patah balik. Boleh tak haji bersifat adil? Anak haji teraniaya. Dah tahu dah kata dadah tu bahaya. Kenapa duk cari dadah juga? Banyak orang kata itu, betul tuan? Betul. Dadah siapa cipta? Of course lah, puak-puak tu lah cipta. Ya. Bukan orang Islam cipta. Puak-puak Yahudi dia create dadah ni. Untuk apa? Untuk kita. It's okay. Memang dia buat tu untuk orang Islam. Untuk rosakkan kita. Kemudian dia create cerita buat kita tak suka dengan orang kita. Dia ni ibarat senjata orang untuk rosakkan orang Islam. Dia ibarat macam peluru lah. Macam kita ni semua, masyarakat dalam medan perang. Dalam medan perang, kita tahu peluru tu bahaya, betul? Tiba-tiba, saudara kita kena tembak dekat paha. Patut dia kata, dah hantar dah peluru tu bahaya, apa awak hantar menyorok? Awak yang hantar jaga diri yang. Patut tak kita cakap macam tu? Sepatutnya kita papah tolong dia, support dia sebelum mengembuskan nafas terakhir. Sepatutnya kita support dia, bukan kita hina dia. Itulah tak reti sangat. Dah tahu dadah tu bahaya, pasal apa yang pergi ambil juga? Korang tahu tak macam mana tokan-tokan ataupun pengaruh-pengaruh dia bawa dia bertubi-tubi. Kita jumpa orang MLM datang tiap-tiap hari pun kita fed up, lalah beli juga kopi dia, setuju? Betul. Apatah lagi yang macam ni, tambah-tambah yang terlibat tuan. Kalau tuan pernah duduk kat situ, yang terlibat bukan Hak Samsin, mana terlibat dengan dadah? Yang terlibat dengan dadah, yang ulat buku, yang belajar pandai apa semua. Dia orang ni orang yang lemah lembut. Aku tak mau, saat ni Fakir ketagih lah. Tak apa, ni sikit tak apa, sekali tak apa. Kena, dia sekali dua tak apa, tak ketagih. Jangan kata tokan. Pihak yang kita sebut tadi pun, dia cakap benda tu juga. Dalam pameran. Kena sekali dua tak apa, kalau kena banyak kali nanti kita tagih. Kita pula yang tolong bagi tahu. Sepatutnya nak heret siapa ke mahkamah? Patutkah heret mak bapak ni dengan budak-budak ni? Ataupun punca dia tadi? Ni ya. Pembelaan kepada masyarakat. Tak ada. Itu dia kata undang-undang dijawab dengan undang-undang. Punca dia macam tu. Dia yang jadi macam tu. Okey tuan. Dekat situ. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila dia dengar tu, barulah dia rasa terdetik di hati dia. Rasa simpati kepada anak. Bila dia rasa simpati, dia pun menangis. Allah Pak Yus, saya tak perasan benda ni Pak Yus. Ngaji seorang je macam tu. Ada ke tuan orang hisap dadah penjenayah macam dalam TV? Saya nak tanya tuan, penjenayah, penjahat yang hisap dadah hanya ada dalam TV saja, dalam cerita-cerita saja. Tanyalah warden mana pun, polis sak mana yang buat kerja, dia berkata budak-budak hisap dadah, bukan ada masalah apa, dia masalah tu je. Betul. Kenapa kita create cerita ini, katakan perangkap fitnah? Kita fitnah mereka macam tu, membuatkan orang lain semua menjauhkan diri pada mereka. Sebab tu kita tengok dalam kehidupan kita ni serba tak kena apa semua. Jadi matlamat kita buat kerja ni untuk apa? Saya punya, kita cakap ni by fakta. Betul. Kita tak boleh cakap main tuduh apa semua. Sebab tu saya lebih kepada mendengar tentang apa masalah dia orang dan mula buat research. Pak Yus, saya ni, dia kata kalau saya tak dapat 20 hari saya tak boleh buang yang besar. Oh iya ke? Kalau dapat kat orang lain, hang berlakon, hang muhung, hang nak makan, hang cakap lah. Orang biasa kata lagu tu. Saya dengar. Oh, macam tu. Lepas tu tanya orang lain, yang lain-lain, dia cerita benda yang sama. Takkan dia orang ni boleh cerita benda yang sama? Kalau benda tu tak betul. Kita lah katalah kita. Jika tak boleh buat ayat besar, agak-agak hilang dah tong gas tu. Hai. Hilang tong gas kat rumah. Sebab apa? Dia kena, hajat dia kena settle. Dah banyak hari tak boleh buang besar.
Ada yang sampai stroke, berbuih-buih bila tak dapat barang. Jantung macam nak berhenti sebab tak dapat barang. That's why lepas dia kena benda tu, ni bukan masalah hati, ni masalah penyakit. Gian tu, ketagihan tu. Sehingga boleh bawa membunuh. I love you all. Kita berbalik kepada problem asal dia apa. Racun yang masuk dalam badan dan mempengaruhi. Jadi apa yang kita uruskan racun ni? Saya nak tanya tuan, kita buat apa dengan racun dalam badan ni? Sepengetahuan tuan, apa yang pihak tertentu buat? Adakah hanya sekadar kurung, detox, atau masuk buat aktiviti-aktiviti macam tu? Untuk detox, okey, apa yang dibuat? Saya nak tanya tuan. Tuan tahu ke tak tahu soalan ni? Saya tengok dia dua tu bang. Okey, Tepat dia teruskan. dua. Okey. Sebab kita dalam yang kes dadah ni dia ada dua tu. Macam yang sebut tadi lah. Satu yang sudut pandang yang melihat dadah ni sebagai suatu penyakit. No. Kita tak usah pergi tu. Jadi, Okey. isu racun tadi, kan dadah. Okey. Dia Racun, point dia okey. masuk dalamnya. Dan Dia masuk apa dalam yang badan. kita uruskan racun yang masuk tu? Apa yang kita buat? Sepatutnya racun ni dia kena keluarkan lah racun tu. So, kita dah buat ke belum? Ya. Kita dah buat ke belum soalan tu? Sebiji ubat nak keluar daripada badan, ambil masa lebih daripada 5 tahun. Dadah ni pure punya. Agak-agak dengan kurang daripada 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, boleh settle masalah. Tak settle. Dia kena balik kepada fitrah. Dan satu lagi, kenapa kita tak keluarkan benda tu? Sedangkan kita bila silap makan ubat pun gelangah ayat nyok lah, buat tu buat ni, buat macam-macam nak buang. Kenapa dekat penagih dadah kita tak buat benda ni? Maksudnya solusi dia tu memang ada, cuma tak buat ya. Betul. Habis tu peruntukan yang 1 bilion 1,000 juta lebih setahun tu, saya tak bagi tahu 2019 ke atas. Okey tuan, dalam 6,000 orang dalam pusat-pusat serenti, satu kepala kos RM38,530. Setuju tuan? Tuan boleh pergi tengok dekat Google, senang lah Google dia sekarang. Kos satu kepala itu 2018 ke bawah, bukan 19 ke atas. Satu kepala RM38,530. Jika dikirakan tuan, 1 bilion atau nak diuruskan untuk 6,000 orang, agak-agak berapa bintang hotel mereka boleh duduk. Betul. Tak apa, itu korang punya pasal. Tapi cerita dia, kenapa tidak diberi tawarkan racun-racun tu dengan, kenapa kita perlu tambah pula lagi masalah, iaitu bagi sintetik. Kalau bang kita tengok ni rekod ni, kalau tahun 2 tahun lepas lah, tahun 2020 di Dewan Rakyat ni disebut, dia kata rawatan pemulihan bagi seorang penagih 12,775. Maknanya jumlah yang besar lah. Tak, itu tak cukup besar. Ada lagi. Tak besar lagi. 2019 punya, tuan tengok dekat situ, kos satu hari 3,500 sekarang. Sehari Sehari. Tuan type je, ada dekat Malaysia kini. Jangan banyak main duit kalau tak ada hasil. Betul. Ini duit rakyat dicairkan untuk satu benda yang just sembang saja. Bang, sedap kita berbincang ni. Ini santai-santai dulu ni. Santai. Ni maksudnya bila kita sebab tak ramai view, okey. Abang gini bang. Okey, satu lagi yang penting tadi, tuan nampak benda ni. Oh, dia ni benda ni. Problem orang yang terlibat dengan drug ni, dia masalah dia apa sebenarnya? Dia problem dia imunisasi saja. Betul. Badan dia, imunisasi dia daripada hak asal tukar kepada dadah tu. Imunisasi kan ada 2 jenis. Satu tiruan, satu yang original. Yang kita perlu buat adalah tingkatkan imunisasi dia yang sebenar. Balik kepada mana? Kita buat balik pada sunnah. Dan serius tuan, saya dah tunjuk bukti pencapaian.
pencapaian melalui live, video dah buat. Call live, VC pun ada. Kes bukan, dan diorang ni dirawat tanpa perlu jumpa saya pun. Tak jumpa saya langsung. Yang rawat dia siapa dia? Family sahaja. Saya cuma beritahu family, bagi tahu buat ni, buat sekian, bagi tahu report apa dia jadi. Apa hasil. Dan treatment ni rata-rata lebih 90% hanya perlu sebulan je treatment. Tak perlu lama pun. Di treatment yang Pak Yus ni dia melibatkan apa? Segi dia macam sunnah menjana sukses. Gitu. Jadi bentuk material ke berbentuk program? Saya ada material dan kita nak buang benda tu kan? Ya. Tapi saya sebut program lah. Macam saya lah Pak Yus. Macam Pak Yus cerita tadi lah. Okey. Saya ada 2 kes tu Pak Yus. Sebab saya ni terlibat dengan masyarakat, saya bercampur. Alright. Macam tadilah, pertama saya pernah, masa saya pernah bertugas di satu daerah di Pahang lah, di daerah Lipis, saya sebut di daerah Kuala Lipis. Ada satu kes seorang imam. Yes. Sebut pula dah Lipis, orang tak ramai, tak apalah kata Pak Yus ni. Tak, serius, saya pun seorang imam ni dia positif. Dia punya urine test dia positif dadah. Kes dia bila saya jumpa dengan AADK ni, saya tanya dia macam mana pula imam ni boleh positif. Dia kata sebenarnya anak dia yang penagih. Anak dia penagih, jadi dia ni dia ada buat macam satu tim yang pergi ziarah dan dia akan buat spot check di bilik di bilik-bilik yang penagih-penagih ni lah. Kemudian bila dia cari dalam bilik tu, dia geledah-geledah, dia jumpa ada satu macam syabu tadilah, macam satu syabu. Bila saya tanya, bukan anak dia punya tu, tapi apak dia punya. Maknanya yang imam tadi. Ya. Jadi bila imam tadi buat urine test, dia positif. Jadi soalan dia, bila kita tanya pada dia, macam mana pula imam ni boleh terlibat dengan dadah? Okey. Dia kata begini je. Orang-orang kampung ni, dia kerja kampung lah. Kerja kampung ni maknanya buat kerja-kerja berat. Masuk ke hutan, buat kerja-kerja yang kata gunakan tenaga. Sebab tu kita tengok orang-orang kita ni pelari Jumaat lah, ataupun pergilah ke Pekansari ke Pasar Malam ke, orang akan berkumpul kalau ada orang jual obat kuat. Ini obat ni obat kuat. Memang ramai akan pergilah masing-masing nak kuat. Hak tu sekadar satu jawapan alasan tuan. Ya. Tapi benda yang paling tepat, dia cerita tadi, maknanya dia kata dia ni, kata tengok dia memanglah imam ni pun umur 2, umur dah 6, macam abang Pak Yus cerita tadi, umur dah 60 lebih. Maknanya mungkin anak dia apa obat ni memang obat untuk tenaga, dia makan lah. Tapi dia makan tu betul-betul, dia tidak, maknanya kalau dia jadi imam tak adalah merepek, melalut, tak ada. Tapi dia maknanya dia terlibat dalam keadaan dia kata dia tidak sedar benda tu. Dadah satu. Yang keduanya, macam Pak Yus cakap tadi lah, dadah ni benda yang dia tak boleh nak cuba sekali. Ada di satu komuniti dadah di Pahang, ada satu yang duduk dalam tu adalah seorang hafiz Quran tu. Hafiz Quran 30 juzuk, dan dia juga adalah imam. Kes dia berlaku begini je, bila dia pergi bertemu dengan geng-geng dadah ni, dia kata apa asal dadah? Dia marah-marah ni. Oh ni jawab, dia kata mudah, dia kata benda ni, dia kata ustaz, dia kata kalau dah kena sekali payah dah nak undur. Dia kata kalau nak boleh, dia kata. Dia kata kalau tak cari try sekali, dia kata. Jadi dia try sekali. Bila dia dah try sekali bang, sekarang dia duduk dalam lah. Cenuai. Dia kena cenuai. Ya. Dia sekarang ni dalam di pusat tu, imam dia lah. Dia lah imam. Tapi kerana yang nak sebut tadi lah, dia nak balik kepada jalan. Saya pun pernah terfikir tu Pak Yus. Macam Pak Yus lah, walaupun Pak Yus duduk dalam kajian, saya ni tak mengkaji benda tu, tapi saya terfikir. Macam ni, yang kaji. Saya bukan kajian dah. Saya lah ni sedang create result. Create result saya bukan kajian lagi, sedang create result. Dah keluarkan result. Saya buat benda ni daripada tahun 2015 secara online. Oh lama. Saya terfikir Pak Yus, betul Pak Yus. Saya terfikir macam Pak Yus sebut tadi lah, macam analogi cikgu tadi. Macam saya kata, semakin banyak kita punya peruntukan,
kes banyak, semakin banyak promosi kita buat program anti dadah lah, hapuskan dadah, tapi benda ni tetap berlaku. Bagi saya, kalau saya sebagai masyarakat biasa walaupun tak duduk dalam ni, saya akan nampak ada satu kelompangan di situ. Sama ada apa yang kita buat tadi, macam Pak Yu sebut tadi, masak. Kalau dah masak itu tak betul, tak sedap, mungkin kita kena ada resipi lain. Tapi kalau kita duduk juga, kita berniaga, jual benda tak sedap, orang tak makan sebagai contoh, kita jual juga sampai bila orang nak beli. Jadi kita kena ubah resipi tersebut. Jadi saya pun terfikir, kata apakah dia pendekatan sampai tahap bawah ni, saya pernah terfikirlah. Saya menampakkan macam sudut pandang saya lah. Saya kata apa benda lah perubatan ni, sama ada yang kita kata perubatan, dia panggil apa tu? Kalau perubatan hospital dia panggil apa? Dia ada istilah dia tu. Yang ubat-ubatan ni dipanggil perubatan, ada nama dia lah. Dia panggil drug treatment yang punya ni lah. Cuma saya pandang macam contoh farmasi trauma drug macam tu lah lebih kurang. Okay. Macam saya pernah terfikir satu, macam Pak Yus cantik dah menggunakan kaedah sunnah sebagainya. Memang sebenarnya tak boleh nak balik. Kita sebenarnya tak boleh nak lari pada asas benda tu. Sebab benda tu jelas kalau kita tengok yang pertama sekali, kalau dalam Quran tu macam kita dengar, dia dah sebut dah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Bila berlaku satu perkara yang sampai tahap kamu dah buntu dah tak tahu nak buat macam mana dah puluh tahun dah ni kita buat benda ni, tapi lagu tu juga. Jadi maksud dia, Allah Ta'ala dah beri satu jawapan dia, faruddu ilallahi wa rasul, balik pada Allah, balik pada Rasul. Bila balik pada Allah, balik pada Rasul ni, dia tak mesti kita sebut dalam keadaan bila orang faham, betul lah orang kata balik pada Allah Rasul, kita semayang hajat. Sebenarnya Islam ni bukan daripada segi amalan luas. Segi praktikal, segi amalan dalam pemakanan, perubatan. Ya, termasuk juga segi pakaian. Sama. Sebagai contoh, kalau kita sebut dari sudut pakaian, saya umum biasalah. Macam kita kata kes rogol. Apa kata faruddu ila wa rasul? Islam, orang kata orang semayang pun kena rogol. Kadang orang semayang pun merogol orang, ibarat sebagai contoh lah. Kenapa bila faruddu ila Allah wa rasul ni bukan erti dalam ibadat saja, tapi dalam kita implement kehidupan kita, contoh cara berpakaian. Dan kalau pakai jubah, jenis pakai jubah nampak susuk badan, dia membawa pada fitnah dia, macam abang sebut tadi lah. Dia tidak fitnah, tapi dia membawa pada fitnah sebagai contoh. Jadi sampai tak bawah ni saya tengok, contohlah saya ada ikut program rawatan. Contohnya saya tengok macam orang rawatan santau lah. Mungkin Pak Yus boleh cubalah, ataupun mungkin Pak Yus dah cuba. Sebab saya tengok Pak Yus ni memang jenis orang mencari jalan penyelesaian, dia akan cari apa yang terbaik. Contohlah saya tengok satu sudut macam santau. Santau ni dia ada beberapa kaedah rawatan. Yang pertamanya dia menggunakan kaedah tepuk. Kaedah tepuk ni sama ada biasanya dia akan guna daun bukan daun betik, daun betik ke, ada satu daun nangka tak silap. Dia ada sikitlah bacaan Al-Fatihah, selawat syifa, tafrijah dan sebagainya. Tetapi bila dia gunakan kaedah tepuk tu, dia tepuk di belakang, racun dalam badan ni dia keluar bang. Kalau kita tadah dengan dengan satu kertas hitam ke apa, bila kita tepuk memang racun-racun yang santau tu. Ya, mana saya ambil satu analogi begitulah. Bila tepuk dia boleh keluar tu. Saya nampak dia boleh keluar. Dan sampai saya terfikir, saya pernah cakap kepada beberapa orang perawat. Saya kata cuba gunakan kaedah rawatan santau untuk merawat penagih dadah. Bagi saya kalau benda yang masuk secara sihir pun, orang kata paku, kaca, boleh masuk dalam badan. Saya rasa rawatan ni juga boleh kita gunakan satu kaedah terapi lah. Ramai juga perawat-perawat bagi tahu selepas kan bila terlibat dengan dadah, dia akan jadi seolah-olah macam kerasukan, betul? Ya. Bila dah diberi ruqyah apa semua, tiba-tiba tak jalan. Jika perawat ni dia berpengalaman, dia dah tahu. Ni bukan masalah tu. Betul. Dia memang ada masalah tu, tapi cara dia datang berbeza. Ya. Macam cerita kena sihir apa semua, sihir tu datang berbentuk yang tidak berjisim. Betul. Okey? Sihir yang daripada dadah dia berbentuk yang ada fizikal. Ya, fizikal dia ada. Yang fizikal perlu diuruskan secara fizikal. Betul. Sebab bila dia masuk dalam tu, sihir tu masuk, automatik dia jadi perumah. Memang waktu dia orang bagi ruqyah apa semua, dia pergi. Tapi rumah dia dekat sini. Dia masuk balik. Pergi, dia masuk balik. Memang ada perubahan.
Cuma dia boleh pergi dan masuk balik sebab perumah dia ada dalam. Dia dah makan benda tu. Dia mempengaruhi dia. Okey. Kemudian dia kena buang rumah ni. Yang duduk dalam darah, duduk dalam saraf, benda ni kena buang keseluruhan. InsyaAllah clear. Ini kaedah dia. Sebab saya pun tengok. Sebab perawat-perawat bagi tahu bila melibatkan dadah, memang dadah macam Syabu semua nampak dia halusinasi, nampak hantu apa semua. Yes, memang gangguan tu wujud. Gangguan tu memang ada. Dan memang gangguan betul. Tapi sebenarnya kadang-kadang Pak Yus, dia macam Pak Yus sebut tadi lah. Dia syaitan ni sebenarnya, dia mengganggu pun ikut tahap sebenarnya. Kalau tahap dah lalok tu, dia tak perlu hantar dia punya kapten besar-besar. Halus dia pergi. Itulah. Tapi hak yakir dadah, gangguan sihir daripada dadah ni, kita kena buang daripada dalam dengan kaedah sunnah juga. Ya. Dengan kaedah sunnah juga. InsyaAllah. Yang tu lah. Sebab tu kalau mana-mana family ada masalah bab ni, cari benda yang boleh meningkatkan imunisasi ni, special dia. Dia boleh detox sesuatu yang bukan sepatutnya ada dalam badan. Betul kan? Detox tu penting. Detox tu. Tapi detox yang kita tengok hak pusat buat ni, detox dia 2 minggu duduk dalam tu. Betul? Duduk dalam tak keluar apa semua kan. Hak ni maksud detox ni betul-betul detox. Dia keluar daripada darah. Dia keluar daripada... Cuma Pak Yus, ada satu saya nak tanya Pak Yus, pandangan Pak Yus secara peribadi. Okay. Alright. Ingatlah dulu, dalam beberapa tahun kebelakangan ni dulu, sekarang pun masih berlaku sebenarnya. Saya pernah pergi satu program di satu tempat, dipanggil saya untuk berceramah. Program tu sebenarnya program penagih. Dia akan datang, dia akan ambil dadah yang dibekalkan sendiri oleh pejabat kesihatan. Okey. Yalah, itulah metadon. Itu metadon. Metadon. Itu yang saya kata sintetik. Maksud saya tadi, macam Pak Yus sebut tadi, pandangan peribadi Pak Yus lah, metadon ni, dia bagi saya lah memang dia satu langkah, orang kata langkah yang pendek untuk mengelakkan daripada berlaku mudarat yang lebih besar lah. Contoh kalau dia tak dapat benda tu nanti, mungkin dia boleh berlaku jenayah sebagai contoh, kerana macam tadilah tong gas pun habis semua. Tapi macam Pak Yus sebut tadilah, tapi sampai bila? Macam ni. Dia macam ni. Saya yang hadapi dia orang. Saya hadapi dia orang yang ketagihan syabu, heroin, pil kuda, methadone dengan ketum apa semualah. Okey. Dia ibarat anda kata kita kata heroin. Level dia 20. Gian dia tu level 20. Okey, baik. Ini pengalaman saya. Bila saya buat treatment untuk methadone, saya rasa level dia ke 80. 80 80. Maksudnya dia 4 ke 5 kali ganda lebih gian daripada heroin. Cumanya dia dibolehkan. Tapi efek dia lebih bahaya. Semua orang akui dan memang kita tahu pun, kita bukan bodoh apa kan. Benda tu boleh ni. Tak ya ke? Tak tahulah. Tapi dia lebih berbahaya dan dia lebih susah untuk dirawat. Sebab apa? Ibarat macam keluar daripada mulut buaya masuk mulut naga. Betul. Cumanya dia berkuala putih. Betul. Itu je beza dia. Hak ni diberi, yang ni tak bagi. Tapi hukum tubuh badan tak boleh. Sama. Hukum tubuh badan dia tetap sama. Sebab kita yang hadapi dia orang ni. Saya yang hadapi. Tengok berapa tahap level. Contoh kita kata syabu. Syabu ni dia memang dadah yang berbahaya berbanding dadah lain sebab dia mudah gila. Dia serang saraf. Serang saraf kan mudah gila. Tetapi dia kategori dadah yang paling mudah untuk diarti bantu pulih. Contoh dia. Mudah dia macam mana level dia. Yang terlibat syabu 15 tahun ke bawah. Lebih 90% hari ni start, hari ni stop. Dia berkata tipu. 15 tahun ke bawah. 15 tahun ke bawah. 15 tahun yang ke bawah. Dia terlibat 15 tahun ke bawah. Ya. 90% lebih. Bukan 90%. 90% lebih. Hari ni start, hari ni stop. InsyaAllah. Masya Allah. Ini kes syabu. Ada juga yang 20 tahun hari ni start, hari ni clear. Tapi kebiasaannya yang 15 tahun ke bawah. Yang syabu saya, itu level. Anda kata melibatkan heroin pula. Heroin, ada kes yang macam 5-6 tahun macam tu, dia perlu ambil lebih kurang masa 5 hari
ataupun seminggu untuk dia tinggal sepenuhnya. Contoh, biasa dia ambil 300 satu hari. Dan dia jadi kurang sehari RM10. Dia jadi macam tu. Sehari RM10, hari pertama, kedua makin kurang. Dan sebenarnya dia orang tanya dia orang, kenapa you masih ambil? Dia cakap, Gian dah tak ada Pak Yus. Gian memang dah tak ada. Yang tinggal cuma sakit. Okey, faham. Yang tinggal cuma sakit yang dia tak boleh handle. Jadi dia ambil tu sikit, dia dah settle. Sakit dia hilang. Jadi dia perlukan dalam beberapa hari ambil. Dan kita dalam treatment kita tak pernah halang pun. Biar dia berhenti sendiri. Betul. Mak dia kata, macam mana dia keluar rumah, biar dia keluar. Dia jumpa tokan ke apa, ikut suka dia lah. Yang penting kita bagi treatment, lepas tu nak pergi mana habis. Kalau kita nak daripada diri dia sendiri tu bang, bukan Pak Yus, bukan pasal orang tu. Tak pasal. Bila dia ambil, dekat kata dia ambil syabu, dia isap syabu, diri dia sendiri tak boleh terima. Dia sakit kepala lah sehari. Tak boleh hisap, tak boleh pergi. Tak sedap lah apa semua, jadi macam tu. Dia memang dia tak mau. Itu betul. Yang degil tu, hak tu yang degil. Kalau hak yang tak degil ni memang nak tinggal. Saya ada kes dekat Kedah. Bapak dia ni cikgu. Anak dia ni umur 25 tahun dia ambil heroin. Masa tu awal-awal PKP kita mula dulu. Bulan 3 lah, bulan 3. Treatment pun sampai treatment. Anak tak peduli, dia nak duit, dia nak beli heroin. Ayah dia kata, mai lah kita ni dulu, apa semua, saya dah pesan lah, jangan bagi tekanan semua. Tak mau bohong, semua tu bohong lah kata. Nak duit. Sebab dia dah tak tahan lah, dia sakit. Lepas tu, dia bengang. Bila larang dia bengang, dia ambil cawan, dia pecah cawan, dia tikam diri dia. Allah. Sebab kesakitan tak dapat heroin tu lebih menyakitkan berbanding tikam diri dia tu. Betul. Kalau orang benda ni tak cerita, kenapa kita tak cerita kat masyarakat benda ni supaya masyarakat, ya ke? Macam tu. Dia sanggup tikam diri dia. Sebab tu ada yang sanggup bunuh diri pun semua. Betul. Alright. Darah merambu, lepas tu dia dapat duit, dia keluar. Pak dia pun WhatsApp saya tak tahulah Pak Yu nak buat macam mana. Saya dah ni lah, saya dah anda tak tahu. Saya buat aku nak buat macam mana ni dia ni. Sebab ayah dia pun dah lost lah, tak boleh nak buat apa dah. Macam gila lah, pak dia pun dah naik gila dah, tak boleh nak buat apa dengan anak ni. Lepas tu saya kata kat bapak dia, anak pakai telefon tak? Dia kata, ada lah telefon tu, ada lah. Tapi seolah ayat dia macam, Pak Yu nak buat apa? Saya nak duduk depan pun tak boleh, Pak Yu nak buat apa? Saya pun tak tahu nak buat apa. Saya pun cakap, dia dah putus harap lah. Dia putus harap sangat lah. Saya pun tak tahu buat apa. Cumanya saya terdetik mulut saya kata, dia ada telefon tak? Ada tu, ada lah. Boleh bagi nombor dia kat saya? Itulah Pak Yu, saya ni tak apalah, manalah tahu. Saya kata, manalah tahu. Bagilah saya, mana tahu ada peluang. Lepas tu dia cerita pengalaman anak dia pernah hantar 2 pusat pemulihan. Okey. 2 pusat pemulihan swasta. Yes, okay. Kemudian dia ceritalah sebab sikit pintu, tengah-tengah sembang tu anak dia balik. Cerita, bagi nombor dia sekarang. Bagi. Bapak dia pun WhatsApp nombor, saya pun call tu, lepas tu dia jawab. Dia balik tu dia nak ambil barang lah ni. Dia jawab. Dia jawab, lepas tu, hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni bawa balik lah. Balik lah. Cik dia pun macam seperti dia ni. Dia macam tu lah. Betul ya. Tapi dia tak tanya lah sama dia. Saya tanya dia, luka dalam tak? Saya tanya dia, luka dalam tak? Dia keluar macam tu. Dia tahu lah saya siapa. Dia pun macam, beda lah. Luka. Lepas tu saya kata dia, pernah dengar suara saya tak? Siapa dia? Tak betul-betul pernah dengar tak suara saya? Sebab penagih-penagih dadah ataupun pesakit ni, dia orang tengok video saya. Saya confident dia orang tengok video saya. Sebab dia orang pun cari solusi. Dia orang pun Google juga. Betul. Lepas tu dia kata, pernah. Tahu dah hak mana. Tahu dah, dia kata. Padu lah. Saya pun memang sekat jarang lah. Saya kata, pernah dengar tak suara saya? Dia kata, pernah. Dia kata, pernah. Rasa-rasa percaya dah apa yang kan duk tengok dengan kawan, percaya. Dia kata mohong. Ada boleh, dia kata. Tak boleh Apa pun tak boleh dia kata. Saya kata kat dia,
Ni masa dia nak buktikan saya menipu. Kalau awak boleh buktikan saya menipu, kawan-kawan awak selamat. Bukan senang tu ayah nak dapat treatment ni. Bukan murah. Dia bayar kat saya sekian-sekian. Bukan dia ni. Bayangkan ayah ni. Saya tahu lah ni. Lah ni macam ni. Lah ni masa dia nak buktikan saya ni menipu. Macam mana dia? Pak Yu guna reverse psychology dia. Cabar dia. Okay. Lepas tu dia kata, buat macam mana? Dia kata, macam mana? Okay. Kita start sekarang. Selalu Saya kata kita start sekarang. Lepas tu bagi tahu kat saya, kata tak jadi Pak Yus. Memang saya nak try, tak ada apa pun, tak rasa apa pun, tak ada apa pun, tak ini pun. saya nak jawapan tu. Okey, dia kata, okey, kalau gentle macam ni boleh dia kata. Okey. Dia pun kita cabak ni kan. Okey, tak apa. Macam ni gentle. Okey, minta kat mak. Mak pun bagi bancuh apa semua. Pak dia mungkin heran kot time tu. Tiba-tiba anak minta kan. Dia tak tahu saya sembang apa dengan anak dia kan. Lepas tu bagi-bagi tu, minum. Lepas tu ayah dia, mak dia pergi lain lah. Boleh jadi kot. Minum, lepas tu. Lepas dia ambil treatment tu, dia pun sembang. Saya pun sembang. Dia tanya dia pengalaman. Berapa lama ambil. Saya Pak Yu, saya daripada umur berapa belah dia kena. Budak lagi, masa sekolah lagi. Pak dia masa tu umur dia berapa? Masa Pak Yu telefon dia tu? Umur 15. Masa saya call dia tu umur 25. Dia terlibat dah 10 tahun. 10 tahun dah. 10 tahun. Umur dia kena tu umur 15. Ayah ni ikut buku. Anak isap dadah hantar pusat. Betul. Ini panggil cikgu. Kan? Dia pun dah dia. Lepas tu hantar pergi sana. Dia kata, Pak Yu tahu tak, saya pergi duduk dekat Kelantan tu, ada pusat benar. Dia kata, kat sana berpuluh-puluh orang pukul saya. Dah lah kau tu. Dia rantai saya dengan rantai ikat saya dengan rantai besi lah apa semua. Memang gila-gila dahsyat macam tahanan perang depa kena. Itulah layanan yang diberikan pada pesakit. Kemudian dia kata tak cukup pada tu, ayah saya hantar pula dekat Kedah pula. Dah lah saya ni jambu. Faham tak maksud? Faham tak apa. Dah lah saya ni jambu. Saya boleh-boleh saya nak pergi repeat balik kat depa tu. Itu yang dia dendam sangat kat ayah dia. Ayah tak percaya dia cakap apa. Dan tak apalah, saya biar dulu. Saya layan dia. Lepas lebih kurang setengah jam dia dah. Pak Yus. Alright. Kita ni sembang lama dah ni. Ada? Dan saya tadi pergi beli. Nak balik isap. Ni ada kat tangan saya ni. Tak rasa nak isap Pak Yus. Aku tak mau dengar jawapan tu. Aku dah abang kata tak jadi. Aku tak mau dengar jawapan. Aku dah abang kata tak jadi. Sungguh Pak Yu, sungguh. Ni saya rasa sendiri, sungguh. Yang tu yang berlaku. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dah settle dengan dia. Saya call ayah dia. Saya tanya. Dia pernah bagi tahu. Tadi yang Pak Yu cakap dia tadi dengan lepas buat benda tadi dalam berapa lama masa tu? Dalam sejam lebih dari setengah jam, tak sampai sejam. Setengah jam ya. Saya sembang dengan dia tu setengah jam pertama, lepas tu setengah jam kedua kan dia ada ambil kan. Ya. Baru macam tu. Lebih kurang memang masa sembang tu lebih kurang dalam dekat sejam lah. Berapa minit. Tapi dah setengah jam tu perubahan yang berlaku dia. Subhanallah. Kemudian saya pun call ayah dia, saya tanya. Sebab ayah dia kata depa tak ngam. Cikgu tahu tak yang anak ni kena remote, yang tu saya tahu lah kena pukul apa semua, dia buat macam-macam. Bayar tu, bukan free tu, bayar. Dia bagi tahu tak dia kena kita orang perempuan dengan lelaki kena rogol, perempuan kena rogol, lelaki lagi trauma tu. Hampa jangan. Orang lelaki lagi trauma bila kena rogol. Dia kata dia tak cerita kat ayah dia. Dia tak cerita kat saya Pak Yus. Sebab apa? Dia pun tak gamak nak cerita kat ayah dia apa yang dia kena. Dengan saya dia cerita. Dan saya rasa tuan pun faham isu ni. Faham kan? Bila Pak Yus sebut jambu, kalau saya macam saya duduk di pusat, ada satu pusat dia lah, pusat Serenti. Dia panggil sana, dia panggil ni, dia panggil skuter. Ya. Jadi kita kata sekarang ni dia orang yang boleh jadi dendam sangat ni sebab dia orang dilayan begitu. Dia orang dilayan macam tu, bukan seperti pesakit tetapi seperti tahanan perang. Dan siapa bela depa?
Siapa nak dengar cakap mereka? Mereka pun cakap satu slogan berkata, mereka ni jangan dengar cakap ni, mereka pandai menipu. Tapi hakikat dia, lebih banyak jenayah berlaku kat atas dia orang. Betul? Anda kata tuan tengok kat YouTube, saya tuan jumpa lah kisah-kisah orang yang pernah ada pengalaman dalam tu. Dia cerita tentang pengalaman dia. Pukul tapak kaki, salam pengenalan dengan rotan besar botol cili sos. Sebanyak 50 kali tanpa henti. Angkat kaki, ulang balik satu. Angkat kaki, ulang balik satu. Sampai kaki tu boleh letak sabun. Kawan dia tu boleh letak sabun dalam kaki. Berlekuk kaki. Bukan buat apa? Salam perkenalan sahaja. Hampa jawab esok depan Allah Ta'ala. Hampa seksa, hampa sakit dah. Dah dia sakit, hampa buat macam tu pula. Sekarang ni siapa yang penjenayah sebenarnya? Dan siapa bela mereka? Oh, tipu. Dan yang cerita tu pula, ada orang mati time dia. Masya-Allah. Oh, tak boleh cerita. Tak boleh cakap apa. Sebab apa? Hati nak aib orang ni apa semua. Macam tu. Come on lah. Saya nak tanya tuan. Andai kata sekolah tu diurin budak-budak sekolah, bila masa urin cikgu? Betul. Andai kata kita urin, polis, tentera, dia ada polis tentera. Okey? Betul. Dia ada polis tentera. Polis, ada polis pada polis. Betul. Pusat pemulihan siapa pergi urin? Jawab. Pusat pemulihan siapa pergi urin? Siapa yang pantau? Betul. Come on lah. Kita banyak salahkan masyarakat. Sampai benda ni berlaku secara langsung tak rasa ada ancaman, tak rasa macam dia Allah Pak Yus. Saya macam Pak Yus sebut dia betul Pak Yus. Contohlah. Saya pernah baru ni saya ada satu kes lah. Astaghfirullahalazim. Ada satu kes yang saya pergi. Ni kes masalah rumah tangga. Isteri dia ni mu'alaf asli. Dia kahwin dengan seorang Melayu Islam gitulah. Tapi suami dia ni duduk dalam satu pusat lah. Tapi ni bukan kerajaan ni, swasta. Ni yang persendirian lah. Jadi dia duduk situ kadang dadah. Dan dia duduk dalam tu memang kata-kata geng-geng yang dihantar secara oleh keluarga, sukarela sebagainya lah. Bila saya pergi berurusan di kaunter dia tu, yang mengurus tu lalok juga. Itu saya sebut tadi. Saya, apa yang Pak Yus sebut ni, saya alami tu. Saya tengok kata, bila dia gini je Pak Yus, dia mudah. Dia, mungkinlah saya tak ada pengalaman sangat. Tapi bila kita bercakap dengan orang-orang jenis macam ni, mudah je kita pandang mata dia. Yes. Bila kita duduk cakap dia lalih-lalih mata dia lagi-lagi. Kita kata, kacau ni kalau dia sendiri yang menjaga pun dia lalok. Tak mustahil. Takkan barang tu tak boleh sampai ke dalam disebabkan dia sendiri. Awak maksum ke? Tak sampai tak cek langsung? Maksum ke? Ya. Awak jangan. Sungguh. Sebab tu ada yang duduk dalam tu tak keluar pun tak apa. Dan betul Pak Yus, kalau kita tengok sebagai contoh. Situ okey. Ada orang macam Pak Yus sebut tadi lah, masuk dia kita katalah 10 level. Jahat yang masuk satu level je. Tujuan dia nak jadi kosong. Tapi bila keluar, dia jadi naik 10 level tu. Bukan makin baik dia makin mahir. Itu masalah. Dan kemudiannya, okey lah. Dia pun berjalan macam tu je. Tak ada apa-apa. Betul. Jadi sekarang ni, yang tinggal hanya apa? Masyarakat kena buat pilihan. Sama ada dia nak mengharapkan orang rawat anak mereka ataupun suami mereka, ataupun dia orang rawat sendiri. Betul. Jika betul rawatan tu ada, bagi dia orang rawat. Saya bagi dia orang rawat. Pak Yus, macam tu Pak Yus. Saya ni mungkin tulis nak lama dah. It's okay, tak apa-apa. Tapi asal cerita ni Allah bagi saya lah, ni satu gerakan hati Allah Ta'ala pertemukan kita ni lah. Saya ada satu hajat nanti insya-Allah. Saya nak adakan satu program. Mungkin saya nak libatkan di bawah saya punya tim lah pemadam. Pemadam ni saya baru jadi ahli je, tak pernah datang aktiviti pun. Mungkin saya nak bawa Pak Yus bersama dalam program tu. Mungkin online dulu. Dengan agensi anti dadah kebangsaan AADK di tempat saya ni. Kita nak buat mungkin benda-benda macam ni lah.
Cuma sebenarnya ada dua soalan tu Pak Yus. Okey, baik. Soalan pertama, kaedah yang dipakai oleh Pak Yus ni, tadi kita katalah kita gunakan kaedah tadi, kebanyakannya kalau macam di rumah ni individu, dia bersendirian lah atas kehendak dia. Tak juga, tak pesakit. Kita tak boleh terima persetujuan pesakit sebab pesakit tetap pesakit. Kita cuma nak persetujuan family. Kalau macam yang tim-tim yang memang ada dalam orang kata dalam komuniti lah. Contoh dia duduk dalam satu macam saya pergi baru ni lah. Dia ada satu macam rumah khas betul. Ya. Memang dia dah duduk situ tu memang sesuai tak kalau kita gunakan kaedah ini? Kaedah ni boleh buat cara camping, boleh buat cara camping, boleh buat cara yang kaedah yang tuan sebut tadi. Alright. Dia boleh buat bermacam-macam kaedah. Contoh dia, okey, lah ni kita nak buat tim, kita akan buat program pemilihan dadah kita ni, kita akan pergi makan angin dekat sini. Okay. Dekat sini selama 3 hari kita akan pergi seminggu cukup. Contoh. Kalau paling sikit pun 3 hari. Sambil-sambil bawa, sambil makan angin, depa tak payah bawa stok apa semua, kan? Kita bagi treatment tu kalau makan angin lah, ataupun nak duduk satu buat kemah hutan ke, ataupun ada rumah, boleh mana-mana pun boleh. Boleh Tuan, betul tak treatment pemilihan dadah melibatkan tak kurang daripada RM20,000 yang tak ada rekod hasil, betul? Yang saya filingkan sekarang dalam video-video saya tu bukan sikit, beratus-ratus video ada. Sampai tak ada nak buat video, tengoklah dekat live saya tu. Bersepah hak celah-celah live tu, ada je kes-kes yang kita handle yang tak sempat saya ambil potongan-potongan. Pak Yu pernah jumpa menteri belum? Saya pernah jumpa Datuk Seri Najib Datuk Najib dia dah jadi PM dah. Dia kalau saya di Pekan, ahli parlimen Pekan boleh jumpa. Masa tu dia PM lah. Yang kita jumpa tu lah. Kita jumpa Pak Mai pula. Pak Mai orang faham. Dia macam ni. Macam ni tuan. Saya ni ex-service. Saya Air Force. Okay. Oh, Air Force. Okay, saya Air Force. Ada juga jiwa patriotik dekat saya. Okay. Satu benda kita kata. Kita buat apa-apa. Macam ni. Kita buat apa-apa. Kita jangan harap orang terima apa yang kita buat. Okay. Kita jangan harap orang terima apa kita buat. Kita buat, just buat saja. Betul. Kita buat saja. Yang penting kita bagi manfaat. Kita bagi sumbangan. Contoh dia. Andai kata family berjaya saya sedarkan untuk diorang ambil treatment. Diorang telah menjimatkan perbelanjaan negara sebanyak, jika 2018 lah, 38,000 untuk satu orang. Andai kata family dia rasa bertanggungjawab, you rasa tak nak duit negara tu dicairkan dengan cara yang you dah tahu dah benda tu fail, better you keluarlah duit poket you sendiri. You ambil treatment yang kita masih lagi bagi dengan harga yang ciput. Kita kata, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian, itu komitmen. Kita bagi komitmen. Pimai-pimai pun dia tetap kena bayar denda. Sama. Dia kena bayar jamin lah apa semua. Macam-macam nak kena bayar selagi anak tu tak sihat. Betul, daripada dia bayar habis hangus begitu, baik dia bayar benda yang boleh datang manfaat balik. Boleh datang manfaat. Boleh untuk pemulihan. Dan you boleh tengok sendiri, you buat pilihan. Tuan, saya duduk di pentas bisnes. Bisnes ni, dia bukan boleh paksa orang main buat rawatan dengan kita. Dia kena orang pilih kita. Orang nak pilih, orang nak tengok. Maksudnya apa aku nak pilih kau? Di dalam bisnes ni Pak Yuh, dia tak boleh paksa orang, tapi kita boleh buat orang terpaksa memilih kita. Macam ni, dia macam ni. Kita nak orang pilih kita, dia orang kena dapat manfaat. Betul. Maksud tadi kita nak paksa orang beli tak boleh. Ya. Tapi kita buat macam Pak Yuh baru tadi, kita tak bergantung pada orang. Tak bergantung. Kita bagi manfaat kita, menyebabkan orang tu di sini akan rasa aku mesti dapat. Aku nak benda ni. Ya. Dan itu yang berlaku kan. Sebab tu kita bila renung balik, patutlah Rasulullah suka dengan orang yang bisnes. Betul. Sebab dia telus. Sampai kan boleh duduk berserta dengan para anbiya, solihin, mujahidin, orang yang berniaga, yang amanah ni. Ya. Yang penting jangan kita menipu orang lah. Kita jangan menipu orang, jangan melampau-lampau kita ni. Just kita bagi tahu kita buat benda ni, hasil dia macam ni. Yang tu yang kita buat. Subhanallah.
Jadi tuan, sebenarnya bila tuan tengok sedikit kita kata suasana kesongsangan yang berlaku isu drug ni, setuju tak tuan benda ni perangkap fitnah? Memang setuju. Yang terlibat sentiasa difitnah, family sentiasa difitnah. Dia orang sentiasa dituduh yang bukan-bukan. Sebab tu saya kata, ada kepenjenayah terlibat dengan dadah? Tak ada. Kalau terlibat dengan dadah, macam mana nak buat jenayah? Simple lah. Dengan laluknya, dengan tak kuatnya, nak bagi tidur pun tak larat, nak buat jenayah macam mana? Okey, cantik. Alhamdulillah. Harap mudah-mudahan ada satu pemikiran baru untuk kita usahakan untuk solusi. Bukan sekadar kita cakap pusing sana, cegah lebih baik daripada berubat. Berubat ke tak? Kan? Cakap je. Kita dah cakap cegah. Duk sembang pasal cegah sangat pasal apa? Yang rawatan ni ada tak ada sebenarnya? Jangan buat bagi, itulah masing-masing ada tanggungjawab masing-masing, terserahlah. InsyaAllah lah nanti jadi Pak Yus nanti InsyaAllah lepas ni kalau nanti saya dapat, kalau saya nak dapat nombor kontak Pak Yus macam mana? Boleh ambil nombor saya. Ambil tu boleh? Ambil tu boleh, tak ada hal. 016 658 8038. InsyaAllah lepas ni nanti saya akan kontak Pak Yus balik. Tuan WhatsApp dulu, jangan call tu WhatsApp Perangai kita sama lah. Saya gitu juga. Kalau papai WhatsApp dulu. Dalam handphone saya memang tak benarkan siapa call saya. Dalam handphone saya ada lebih 18,000 nombor. Subhanallah. Kalau kat sini pun WhatsApp yang saya tak buka lagi, ada 889. Masya Allah. Jadi bila saya ada time buka, waktu tu baru saya boleh tengok. Ada signal kan, hijau tu, baru saya boleh tengok. WhatsApp saya dulu. Kalau saya lambat reply pun, it's okay. Kalau tengok tak detik tu, it's okay. Okay, tak apa. Alright. Sebab saya memang saya selama ni saya mencari seseorang yang saya doakan Allah Ta'ala boleh hadirkan, bantu saya dalam menyelesaikan beberapa masalah. Sebab bila saya terlibat dengan bantuan pada masyarakat ni, antara yang paling saya kesian mana tadilah, kita faham tadi macam Pak Yus sebut tadi, kita tak boleh nak buang orang macam ni. Dia perlukan sokongan kita, dia perlukan orang kata peluang. Sebab dalam Quran sendiri pun sebut la taqnatu min rahmatillah, tak boleh putus asa pada rahmat Allah. Lepas tu banyak lagi yang disebutkan benda-benda yang kita kata benda-benda yang memang ada, cuma kita tak implement dalam kehidupan kita. Cuma bila saya tengok masyarakat siang, kadang saya tengok isteri, kebanyakan orang perempuan lah. Sebab dadah ni jarang berlaku pada orang perempuan, tapi ada, bukan tak ada. Pernah juga saya satu kes, saya nak beri satu bantuan bencana kepada, ada satu rumah terbakar. Saya nak bagi pada suami. Dia kata jangan bagi suami kerana suami penagih. Saya kata tak apalah, kita bagi pada isteri. Dia kata jangan bagi pada isteri juga penagih. Saya kata macam mana suami isteri boleh jadi penagih? Isu dia macam tadilah, isu dia bila suami duduk dalam rumah tangga, suami menagih. Dia dipaksa oleh suami dia untuk ni bakar, untuk sediakan bahan. Akhirnya bila dia dah jadi satu macam Pak Yus sebut tadi lah, bila dia duduk dalam suasana dia berdua, dia dah sampai tahap dia kata daripada dia duduk begini, dia terlibat sekali. Last sekali jadi masa anak-anak. Jadi saya nampak perkara ni macam Pak Yus sebut tadi lah, dia tak cukup sekadar hukuman belum tentu boleh merubah orang. Ada orang dia kena hukum, ada orang bila kena hukum diinsaf betul-betul lah. Tapi dia macam orang kata tobat lada dia lah. Dia pedas kata tak makan dah. Dia kata hilang pedas dia makan lagi. Maksudnya dia orang macam ni, dia orang buat konsep masalah dadah ni, dia tarik isu insaf, isu perangai. Dia lari track daripada penyakit tadi. Sebenarnya bukan isu ada. Insaf. Kalau katalah insaf, takkanlah sampai sebab pun tak insaf. Betul. Habis-habis sebab apa? Sebab benda tu tak hilang, dia penyakit masih ada tu. Saya kata kenapa tak sebab orang sakit gaut? Di ibarat macam Pak Yus macam ni lah Pak Yus tak? Kita ibarat gini lah, di depan rumah kita ada kucing yang duduk berak tu. Kita pun bau busuk. Kita pun cakap lah, ni bau busuk kucing, nanti kita kena buat hadangan. Tapi tarik tak buang juga. Dia duduk bau gitu lah. Dia bau situ. Larat kalau biar macam tu. Ini di pokok pangkai yang pertama dia kena buang dulu, cuci dulu. Baru pergi pada step-step seterusnya.
Jadi kita kata sebenarnya siapakah yang sebenarnya perlu berubah? Adakah pesakit ataupun kita yang kan kita yang kena berubah? InsyaAllah Pak Yus. Nanti sebab saya ada satu benda lah saya pegang lah. Berubah atau diubah, dua benda. Ya. Kita perlu berubah. Kalau kita tak berubah, kita akan diubah. Sama ada diubah menjadi baik ataupun diubah menjadi tak baik. Itu pilihan kita, macam mana kita nak menentukan keadaan kita. Jadi insyaAllah ini jadi macam rancangan live pula ni. Itulah. InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi bahaya tengok bila cerita pasal kita punya. Bila point kan nak bagi point tu dia ambil masa untuk kita nak ni. Itu lah berapa lama kan. Ambil masa tu kan. Habis dah pukul 8 sejam ke 2 jam tu. Kat 2 jam ni. Itulah isu drug. Bukan sembarangan. Tapi Pak Yu percaya tak? Okey, teruskan. Macam mana kita boleh bertemu dalam ni? Apa dia? Sebenarnya tak ada benda yang sia-sia yang Allah jadikan. Setiap pertemuan tu bukan tak ada apa-apa. Ni yang ada 10 view ni. Bayangkan, ada 20 berapa juta lebih rakyat Malaysia yang berpeluang dapat tahu hanya berapa orang ni. Dan dia orang ni lah jadi asbab yang akan menyampaikan kebaikan ni. Sungguh. Tengok saya teringat saya tengok satu video daripada Ustaz Azhar Idrus. Dia bagi tahu. Okey, ada orang tanya dia. Adakah orang yang mengambil pikuda syabu heroin dosanya sama dengan menyembah berhala? Jawab Ustaz Azhar Idrus, jawapannya ya. Kerana orang yang mengambil benda yang membabukkannya, merosakkan akal, dosa dia sama dengan menyembah berhala di akhirat kelak. Saya terdengar benda tu, saya jadi macam dia jadi deep. Saya teringat waktu kita belajar, saya tak tahu kalau tuan pernah dengar benda ni. Pahala Islamkan orang kafir sangat besar kan. Sehingga kan anak cucu dia berkembang, betul? Allah SWT. Tapi ada lagi pahala yang lagi besar daripada tu. 10 kali ganda lebih besar mengislamkan orang kafir bila kita boleh tarik orang Islam yang tergelincir ke pangkal jalan. Allah bagi 10 kali ganda pahala Islamkan orang kafir. Maknanya apa? Sekarang ni kita sedar tak kita dosa banyak? Banyak yang kita amalan kurang, ilmu kita sikit. Pesakit-pesakit ni sebenarnya hadiah untuk kita. Soal dia dengan Allah tu hak Allah. Hak tu hak Allah nak hukum dia macam mana. Betul. Tapi sekarang ni peluang untuk kita. Kita bantu dia orang kembali ke pangkal jalan. Kita dapat, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kat kita pahala 10 kali ganda Islam ke orang kafir. Setuju Bayu, setuju. Betul, setuju. Musibah yang berlaku pada seseorang ataupun pada sesuatu itu, dia sebenarnya dalam keadaan sedar tak sedar dia adalah ujian bagi diri kita. Ujian. Dan satu lagi tuan, tuan tengok kita sedang menyelamatkan masyarakat daripada terperangkap dengan syirik. Maksud dia macam mana? Saya pernah tanya imam dekat tempat saya. Imam, saya nak tanya. Kita duk takbir Allahu Akbar solat ni, sebut Allah Maha Besar ni. Bila kita sebut tu, rasa-rasa Allah uji tak apa yang kita sebut? Uji. Uji kan? Apa kata jika berlaku macam ni? Orang kampung A didatangi oleh orang kampung B. Orang kampung B datang. Dia bagi tahu saudara dia terlibat dengan dadah dan dia sedang cari rawatan untuk pemulihan. Orang kampung A kata apa? Dadah mana boleh pulih? Tembak mati buang. Mereka ni tak boleh buat apa dah. Dah terlibat tu habis dah, tak boleh buat apa. Tuan rasa macam mana akidah orang yang kampung A ni? Tak betul ya? Akidah dia macam mana? Maknanya dia tergelincir syirik tak? Sebab apa? Dia buat seolah-olah dadah tu lebih besar. Tak boleh buat apa. Dan sekarang ni kita sedang sedarkan masyarakat. Dadah ni bukan masalah besar. Hak ni sumbangan yang kita boleh buat. Sebab kita boleh tunjuk bukti yang sebenarnya benda ni simple. Bukan masalah besar. Yang sekian lama kita tertipu. Maksudnya, pesakit ni, yang dia orang buat cerita macam-macam tentang mereka ni, sebenarnya lebih kepada untuk mensyirikkan yang lain.
permainan mereka. Betul. Maknanya dalam masa yang sama, sangat penting kita selamatkan masyarakat daripada percaya yang dadah ni tak boleh buat apa. Betul. Alhamdulillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Besar tanggungjawab ni tuan. Dan besar juga habuan dia. Sebab tu saya suka apa saya buat. Sungguh. Allah Akbar. Itulah benda lah. Tak malah sekali Pak Yu, sekali Abang panggil belaka. It's okay, tak apa. Boleh belaka. Cuma saya sebut tadi, macam yang Pak Yu sebut tadi lah. Hari ni Allah Ta'ala gerakkan hati saya untuk ikuti live Pak Yus. Dan saya request untuk join. Dan Pak Yus juga digerakkan hati oleh Allah Ta'ala tu untuk terima saya. Alhamdulillah. Asalnya kita bercerita hanya untuk berkaitan dengan kita punya audio. Tetapi rupanya di sebalik suatu perkara yang Allah Ta'ala hadirkan tu, ada kebaikan-kebaikan yang besar. Macam yang Pak Yus sebut tadi lah, mungkin yang mata memandang ni ada 11 orang, 12 orang. Mungkin hari ni kita sembah santai biasa je. Mungkin satu hari nanti mungkin dia akan jadi suatu orang kata macam suatu momentum yang sangat besar yang boleh mengisahkan orang. Dia sebenarnya dia tak mesti macam kita sebut lah Pak Yu, dia tak mesti kuantiti. Kuantiti belum menjamin kualiti. Betul. Yang penting kualiti. Sebab tu dalam perang Badar sendiri, walaupun golongannya sedikit boleh mengalah golongan yang besar, tapi kenapa kualiti? Tapi kalau kuantiti banyak, rapuh, tak ada benda, gempuh begitu je. Tuan cuma bayangkan, kita nak masyarakat positif. Saya cuma perlukan seorang saja positif untuk rawat pesakit. Salah seorang pun cukup. Mak, ayah atau isteri. Salah seorang pun mencukupi. Ayah tak percaya, ayah masih lagi dengan pemikiran lama. Mak masih ada rasa cinta dekat anak. Tiap untuk ni. Ataupun isteri. Mak bapak semua tak mau dah. Tapi isteri. Sebab apa? Sebab dia, bila kita bagi treatment, jika dia orang bawa kepercayaan yang tak boleh pulih, dia orang akan torture pesakit walaupun pulih. Pergi mana tadi? Kita dah buat rawatan. Pergi mana tadi? Pergi ambil barang lagi lah? Ada lagi ke? Ni pesepah duduk bilik. Pesepah dalam tandas. Pesepah tak keluar, duduk sopa. Jadi semua serba salah selagi pemikiran ni kita tak buat. Sebenarnya yang perlu dirawat paling utama adalah masyarakat. Sebab pemikiran mereka dah lama diracuni. Dia Pak Yu, saya tengok lah, mungkinlah kita macam kita bicara ni daripada segi sudut pandang kita untuk merawat. Tetapi lah daripada segi orang kata satu benda yang sangat besar jugalah, mungkin pesakit dan juga perawat, kita sama juga dia panggil satu, dinamakan sebagai pengurusan emosi. Sebenarnya macam mak ayah ni, saya tengok juga macam bau ni ada satu kini ke dadah, tengok juga macam bau ni ada satu kini ke dadah lah ke kahwin. Ada satu orang tu dia nak berkahwin, tiba-tiba bila dia masuk Minang, ayah perempuan ni dia tak nak terima. Dia kata aku tak sudi, dia kata. Jadi dia pun datang ke ada saya bertemu lah, ada orang buat bertemu, saya berjumpa dengan dia. Dia kata kami nak kahwin juga walaupun ayah dia tak izinkan, dia nak kahwin juga, dia kata. Saya kata dia jarang seorang ayah ni nak biarkan anak gadis dia, kalau orang tu elok, perangainya, adabnya, jarang dia tak lepas. Kerana dia itulah yang diharapkan oleh seorang ayah apabila anak dia nak kahwin. Saya kata cuba cerita apa masalahnya. Rupa-rupa bila cerita dia kata si tunang dia ni pernah berjanji. Dia kata nanti bila sebelum dia kahwin nanti dia nak baiki rumah pak mentua dia, nak pakai pak mentua dia ni, nak bagi cantik, bagi apa, bagi semua gitulah. Ini bukan rasuah ni, tapi nak cerita kesungguhan dia. Jadi bila sampai masa awak bercakap beri satu harapan, tetapi awak tak tunaikan benda tu. Jadi bila sampai satu tahap dia hilang satu kepercayaan ataupun rasa kecewa tu. Bila dia rasa kecewa ni, dia tak boleh nak kata nak emosi secara normal dah. Dia jadi kata kekecewaan dalam hidup tu, dia jadi palau lah. Macam tadi lah, macam mak ayah kadang-kadang saya tanya, kenapa biarkan anak-anak dadah begini? Dia kata cuba bayang kalau encik, dia kata saya bela dia tapak tangan daripada kecil. Segala kasih sayang saya dah bagi dah, dia kata. Saya dah bagi macam-macam benda dah, tapi ini balasan mana kekecewaan dia yang tersangat. Mana di sini kita nampak pengusaha emosi tu gagal. Maknanya pada pesakit tu perlu juga, tapi sebenarnya kepada perawat ni juga memang main peranan lah. Itu sangat-sangat penting. Kalau satu pihak je dia tak jadi juga. Jadi dia mesti mula-mula utama adalah yang keliling dia. Dapat seorang pun okey. Sebab bila seorang ni terima
yang pesakit ni sihat, yang pesakit ni sihat dengan penerimaan mak dia ataupun isteri dia, yang lain akan tengok perubahan ni. Sebab saya pernah ada dekat Melaka satu kes, ni ustaz tau. Pesakit ni ustaz. Okey, mengajar. Dan mak dia kata, dia kata saya malu nak beritahu dekat Pak Yus anak saya kerja apa-apa tu. Dia beritahu anak dia ustaz. Baik. Masa nak ambil rawatan, ayah tentang. Tapi mak nak buat rawatan pakai kredit kad kakak. Allah. Pakai kredit kad kakak. Bila dia orang berjaya ambil treatment, hari yang ke-5 macam tu, ayah dia bersungguh-sungguh nak jumpa saya, nak bercakap dengan saya. Sebab orang tak boleh jumpa saya. Nak jumpa saya tak boleh. Tapi dia ni pelik. Dia nak jumpa sangat-sangat. Rupanya ada cerita belakang sebelum ambil treatment ni, lebih kurang macam boleh jadi dia sangat-sangat kata mengarut lah apa semua. Bila tengok anak dia dapat 4 hari 5 hari tu dah sangat berbeza, dia seolah macam nak minta maaf. Pak Yus, saya nak jumpa Pak Yus juga. Sekian rezekinya waktu tu hari jadi anak saya. Jadi saya kata ada majlis tuan, ni 2019. Saya kata datanglah. Sebab orang yang nak jumpa saya, syarat dia 1 jam 1,000. Itu maksudnya saya letakkan benda tu. Tapi kes macam ni saya kata, mungkin dia nak lepaskan sesuatu kan. Lagipun time tu okey lah, saya kata datang. Saya kata pun datang hari ni. Datang hari ni ada majlis. Datang ni. Dia datang. Dia punya seronok, boleh jumpa, boleh apa nama, dia boleh cerita, dia kata, "Uish, boleh buat jadi macam tu kan?" Jadi dia bercerita lah anak dia sekian macam ni. Tu hasil, subhanallah. Tuan, kalau saya tak letak syarat tu tuan, saya pakai tak lena orang penuh depan rumah tuan. Betul, faham. Tapi itulah dia. Sebab apa? Kita nak bagi komitmen lebih ramai orang. Jadi medium online ni boleh berkongsi ramai-ramai. Sungguh. Kita kongsilah ramai-ramai. Sebab saya rasa apa yang Pak Yu kongsi ni, kalau buat seminar ni, ribu ni. Ya, amin. InsyaAllah, mudah-mudahan. Masya-Allah. Mudah-mudahan. Dan kita boleh hadapi pun. Andai kata tak ada rawatan sekalipun, kita boleh rendahkan risiko jika masyarakat positif. Sungguh. Sebab tu disebut dalam Islam sini, disebut. Sebab tu dalam konteks masyarakat kita ambil pada mula lah. Ya. Sebab tu dalam konteks usrah, kita mula usrah biasa. Dia bermulanya masyarakat ni daripada individu, dipanggil fardu muslim. Ya. Apabila adanya seorang lelaki yang soleh bertemu dengan wanita yang solehah, maka dia membentuk satu, dipanggil bait muslim, satu keluarga yang Islam. Di situ dia akan melahirkan zuriat-zuriat, dia akan jadi anak-anak, dipanggil keluarga, usrah baiti jannati. Masyarakat ni dia daripada keluarga-keluarga ni akan bentukkan masyarakat. Bila masyarakat yang terbentuk daripada asas agama yang kuat, akhirnya dia akan membentuk satu dinamakan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi terah dia di situ. Mesti berperanan tu yang Pak Yu sebut tadi, dia mesti ada suatu environment ni, kita sebut environment positif kita sebut. Tapi dalam Islam dia panggil bi'ah salihah. Bi'ah salihah. Macam sekarang dah tak ada bang. Kalau Pak Yu tengok sekarang, kalau dulu saya ingat zaman-zaman ini kita masuk balik forum ni, ingat ending lah tadi. Macam dulu saya ingat abang, sikit lah ni lah, lepas ni saya nak out selalu lah. Okay, jadi panjang cerita kita. Macam dulu saya ingat abang, Pak Yu, masa saya kecil-kecil dulu, kita ambil kejiranan lah, masalah kejiranan je. Dulu kecil-kecil kalau kita pergi main kat rumah orang, kita buat hal. Tak dan kita balik ke rumah, memang kena piak dak tuan rumah lah. Balik di rumah, duk cerita ke mak ayah. Tadi tu pakcik tu pukul, dia masuk bilik, dia tambah lagi. Dia pukul kita lagi, dia tak pergi sana. Hari ni kalau kita pukul anak orang, siaplah mak bapak dia datang, bapa hang pukul anak aku dah. Maknanya dulu mana semangat masyarakat ni tak ada. Tengok macam kundi kahwin juga kan. Dulu kalau ada kampung, kenapa kita buat cara makan beridang? Masak sama-sama, duduk beridang, makan sama-sama. Lepas tu basuh pinggan, siang lauk, macam-macam buat. Dia sebenarnya masyarakat. Hari ni makan buffet, kadang-kadang saudara mara pun tak datang. Yang kahwin ni anak saudara, yang kahwin ni adalah adik-beradik dia. Dia datang seorang juga, datang makan buffet, makan balik. Tu dia. Jadi mana kemasyarakatan sudah kita sebenarnya
itulah boleh kita katalah bila hidup di zaman akhir ni, kebanyakan orang memikirkan, sebenarnya saya nampak dah, kalau saya fikir-fikir takut, macam kita, bila kita cerita tentang Mahsyar ni, Allah Ta'ala sebut dalam hadis Nabi, dia kata, ketika itu orang akan memikirkan tentang diri masing-masing je. Aku selamat ke tidak? Ni macam mana aku nak lepas tidak? Jangan kira orang lain, anak bini tu tak kira macam tu. Tapi gambaran tu dah ada pada kita hari ni. Kita seolah-olah hari ni, kita memikirkan hidup kita je. Jiran sebelah kita nak makan ke tak makan, apa yang peduli lah. Ya, ada anak hang yang jadi anak aku sudahlah. Maknanya bila tiada benda yang Nabi sebut, man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum. Nabi bagi jelas kepada kita, Nabi kata siapa-siapa yang tak mengambil berat perihal Islam yang lain, man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum, bukan daripada kalangan mereka. Maknanya semangat ini kita tak ada sebenarnya. Macam syukur macam Pak Yu ada orang yang Allah Ta'ala detikkan hati untuk buat satu perkara ni. InsyaAllah saya yakin dan percaya suatu hari nanti benda-benda ni nanti akan diambil. Kita boleh bentuk satu modul, kita boleh bentuk satu benda yang orang kata benda yang lebih manfaatkan bersama lah. Apa yang kita buat usaha peribadi, betul peribadi, tetapi secara orang kata macam Pak Yu singgah Air Force sebagainya, dia bila bergerak secara individu ni, dia berkesan, tapi dia individu lah. Tetapi bila bergerak dalam satu team, dia lain sikit dia punya pergi dia tu. Itu yang saya kata. Bukan kita tak nak bersama tim. Memang kita nak ada tim. Kita nak lebih ramai lagi. Dulu saya punya imaging, apa yang saya nak buat adalah saya nak support pusat pemulihan seluruh Malaysia. Bagi tahu ini benda dia, benda ni macam ni. Dan saya pernah pun hantar saya punya paperwork dekat. Saya hantar macam tu kan. Yalah, proposal. Secara proposal, dan pernah juga hantar dekat YB, dekat Semenyih sini apa semua. Macam tu. Lepas tu, okay. And then, dan saya pun pernah juga pergi lapor diri saya dekat ADK, tempat dekat dengan saya. Dan saya tunjuk result apa semua. Dan benda tu sepi. Sampai ingat saya kata apa? Ada pusat-pusat pemulihan yang kita kata kita ada satu benda yang boleh meningkatkan pemulihan. Contoh korang setahun ataupun 2 tahun, kita boleh buat benda ni sebulan. Maknanya anda kata 1 tahun you boleh ambil 10 contoh. You boleh jadi 10 kali ganda you ambil kes. Sebab kita benda tu boleh settle dalam masa sebulan je. Dan pernah juga yang NGO ni pemulihan dadah yang paling popular dekat Malaysia ni, dia punya presiden jumpa dengan saya kat Semenyih. Dia kata saya jumpa dia masa tu Free Rap Malaysia. Panggil saya jumpa dengan ni. Lepas tu dia kata apa? Saya jumpa dia tu. Dia kata kat saya, macam mana you boleh buat benda ni sedangkan kita dah 30 tahun buat? Subhanallah. So saya senyum je lah kan. Lepas tu saya pun terangkan macam saya terang tadi. Tuan-tuan, masa saya terang tu dia buat apa? Dia main handphone. Saya pun stop tu. Cukup. Dekat tu. Saya tengah terang-terang mula dia bagi tahu kita ni dah buat ada pesakit-pesakit dia panggil lagi, saya suka panggil pesakit. Ada penagih-penagih dia kata kita dah rawat 2 tahun dah okey dah sihat dah. Tapi bila kita lepas dia keluar, dia kembali kepada kepercayaan lama. Dia kata macam tu. Tu dakwaan dia. Dia dakwaan tu depan perawat juga. Dan saya cuma betulkan dia. Saya kata sebenarnya bukan kepercayaan. Problem dia, bisa dadah tu dia tak keluar. Sebab ubat yang kita sebut tadi lebih 5 tahun tak hilang daripada badan. Itu ubat macam ubat biasalah, tak payah sebut jenama lah kan. Ingat boleh sikit kepala macam tu kan. Lebih 5 tahun dalam badan. Jadi benda ni akan menarik lagi. Bila dia dah keluar apa semua, dia masih lagi tertarik dengan benda. Ibarat macam ni, orang yang gemuk suka makan asam sebab badan dia minta asid. Macam tu juga orang yang dulu kita tak isap okok, okey bila isap okok badan minta nikotin. Sama juga depa dengan isu drug, badan dia minta drug tu. Apa yang perlu kita buat? Alah kita ditok tengah saya cerita tu dia minta telefon. Saya tengok. Dia macam tak minat ni. Lepas tu dah habis. Okey habis. Ya dah, selesai. Yang syoknya dia boleh ambil saya punya
saya punya proposal, dia screenshot masuk dalam dia punya presentation. Yang bestnya, segala background tak ubah, tak buang apa semua. Saya tengok, kau pakai aku punya. Dia kena urine test tu lah. Dia kena urine test katanya. Dia kata, kau kata kau tak percaya. Dia cakap dia tak percaya. Dia beritahu kan, dia tak percaya. Kau cakap tak percaya, tak payahlah ambil aku punya proposal apa semua ni. Pak Yus, dia satu pengalaman lah. Dia gini, dia sebenarnya, bila kita habis inilah cerita, biarlah orang dengar lah. Dia ada satu sifat manusia ni. Dia memang begitu dah. Dia suka mengambil hasil kerja orang. Dia nak dapat dia punya kredit dia tu. Dia nak dapat dia punya kredit. Tapi contohlah macam dia kata, dia ambil lah paper proposal Pak Yus punya. Sampai masa kan, bila dia kena implement benda tu, dia tak boleh nak buat tau. Dia akan pergi cari balik lah. Sebab dia hanya boleh buat benda tu berdasar pada teori, tapi praktikal dia tak tahu. Yang kita cerita ni praktikal. Kita cerita ni praktikal. Sekian. Kemudian dia tengok, ini aku punya. Tengok. Tapi tak apalah. Sebab apa? Sekurang-kurangnya dia boleh membawa satu idea yang baru yang kita cerita tu. Dia bawa benda ni. Kan? Tak apalah. Sebab apa? Benda tu duduk pada diri kita, hati kita. Dia tak ada, kalau dia buat situ pun tak ada roh benda tu. Roh tu ada sebab kita yang hasilkan, kita tunjuk dia ada roh kat kita. InsyaAllah. Macam kita sembang tiba-tiba boleh lajak masa sampai berjam-jam. Boleh fikir tak? Subhanallah. Bukan sebarangan. Subhanallah. Yang tu lah. Dalam tak percaya saya macam ni lah. Andai kata orang tak percaya, buktikan kita menipu. Itu simple. Sebab bila you sebut saya tak percaya, you kena bertanggungjawab dengan apa you cakap. Apa dia? Bila tak percaya, buktikan dia menipu. Bukan style cakap, saya tak percaya. Tak boleh. You kena bagi bukti. Macam Pak Yu sebut tadi lah. Kita dah buktikan yang kita betul. Dan you kena buktikan yang kita bohong. Betul. Itu lah. Dia mesti fakta. Fakta mesti dengan fakta. Kalau kita berhujung dengan fakta, kenapa you tolak? Apa fakta you menolak? Rejection apa dia? Mesti ada. Tapi sekarang ni ada style baru, Pak Yu. Style hari ni, dia bila dia tolong jawab dengan fakta, dia ada satu kaedah tu. Dia akan gunakan kaedah hijack, dia jatuhkan kita. Dia duduk fitnah kita, dia attack cara lain. Itu cara menyelamat diri. Nak menyelamatkan. Tapi sebenarnya niat kita lebih kepada nak payung pusat-pusat pemulihan seluruh Malaysia. Itu niat sebenar. Tapi cerita dia tidak mendapat sambutan. Jadi apa yang saya perlu buat? Saya latih mak bapak apa bentuk buat kat rumah. Itu yang saya buat pendekatan tu. Cantik. Tak apa Pak Yus, insyaAllah. Alright Tuan. Saya dah nampak satu ruang. Ini Allah Ta'ala hadirkan satu suara insan yang bagi saya anggap ni satu insan yang istimewa. Bukan insan istimewa yang itu. Ini insan yang sesuatu yang terbaik Allah Ta'ala hadirkan. InsyaAllah mungkin kita lepas ni kita boleh bekerjasama, InsyaAllah mudah-mudahan. Macam live saya pula menjemput Pak Yu. Pada saya masuk Pak Yu punya live. Okay Pak Yu, terima kasih Pak Yu atas perkongsian. Atas perkongsian, minta maaf kalau ada silap bicara, salah kata dan sebagainya, sekadar sembang-sembang santai kita. Okay, terima kasih Pak Yu. Nanti insyaAllah saya akan WhatsApp Pak Yu. Okay? InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.